Saya pernah pergi ke satu rumah untuk uruskan harta pusaka. Bila saya tanya grant original ada dekat siapa? Dah masing-masing dah macam tak tentu hala dah. Masing-masing duk tengok. Lepas tu ada macam nak lari pun ada. Dah macam saya ni ejen insurans je. Okey, mana yang belum kenal saya boleh tekan button follow untuk follow saya untuk dapatkan banyak maklumat berkenaan dengan pengusaha harta pusaka ni. Dan jangan lupa untuk share video ni supaya ramai lagi orang yang akan mula nak menguruskan harta pusaka ni. Dan jangan lupa untuk like dan save button ni supaya dia tak hilang. Video ni boleh hilang, apatah lagi grant. Betul tak? Saya tanya, last siapa yang pegang grant? Along kata, Along bagi dekat Angah. Acik kata bukan. Asalnya Along yang pegang. Angah kata tak ada pun dekat dia. Bro, ini grant. Bukan cik semua. Jadi sebenarnya, kenapa nak grant tu? Bila tak ada grant ni, sebenarnya dia akan susahkan sikit lah nak uruskan harta pusaka tu. Sebenarnya bukan tak boleh urus ataupun bukannya tak boleh dapatkan. Cuma dia akan jadi banyak kerja lah. Saya cadangkan dekat waris, kita declare je grant tu hilang. Tapi yang pertama sekali, kita kena buat dulu urusan pusaka. Bila kalau kata tak ada grant ni, bukannya kata tak boleh untuk uruskan harta pusaka ni, masih boleh lagi. Dan boleh pun sebenarnya. Cuma dia akan melambatkan proses. Dia ada kerja-kerja lain yang nak kena buat. Kita nak kena declare grant tu hilang dan nak ambil grant tu ataupun proses nak dapatkan grant tu balik bukannya sekejap. Sebab yang pertama kita kena selesaikan dulu urusan pusaka. Sebab kalau pemilik yang nak mohon grant tu tak ada masalah, ni sebab pemilik pun dah meninggal. Jadi kena buat urusan pusaka dulu. Bila dah dapat perintah baru mohon grant hilang. Jadi saya cadangkan buat urusan pusaka dan urusan pusaka tu pun dah mohon, dah dapat perintah, alhamdulillah, dan grant tu pun dalam proses untuk dapatkan. Dah mohon dekat Shah Alam. Kalau kata grant ni hilang, kita jangan buat satu grup untuk salahkan siapa ataupun siapa. Kalau dah hilang tu hilang lah. Remote TV pun boleh hilang, apatah lagi grant ni. Sebab grant ni pula grant ayah, grant si mati ataupun bapak dia. Jadi dia pun tak tahu simpan kat mana. Mungkin boleh hilang disebabkan banjir ke ataupun apa ke kan. Tak perlu nak merumitkan keadaan. Yang penting bagi kerjasama untuk uruskan harta pusaka ni. Kalau kata grant yang ada pada keluarga ni hilang ataupun gaib ataupun diambil oleh alien ke ataupun disorok ke atau apa pun, sebenarnya boleh je nak uruskan. Boleh DM saya akan bantu untuk selesaikan masalah ni.